Hari ni kita ada satu menu pula nak buat kita tengok deh. Cara style-style kita deh. Ini kita nak buat menu udeh sama telur beg ni deh. Cara tak payah li kalau buat style kita. Pak kalau pian nak tengok aja lupa tekan like, tekan share kita tak deh. Lepas tu mai tengok sekali. Cara buat udeh sama telur rak. Mula-mula sekali kita buh minyak masuk dulu dah. Lepas tu kita buh bawang putih dengan bawang merah masuk dah. Lepas tu ni udeh kita dah. Udeh kita nak buat rak. Kita buh masuk sekali dengan bawang selalu dah. Lepas tu kita goreng udeh dengan bawang tu masuk dulu sikit dah. Ni tara ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh cili bo masuk dah. Lepas tu sok tom yum ataupun naprik pau. Lepas tu kita tumis dulu. Tumis cili bo tu pecah minyak dulu dah. Kena tumis pecah minyak. Jangan tak pecah minyak dah. Biar makan tak sedap lama. Dia bau takut. Ni tara ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh saka. Saka kita bakar dalam 2 sudu. Lepas tu becing. Becing suka hati lah. Lepas tu sok cirai boleh sudu. Sok cili boleh sudu juga. Lepas tu kita buh cicak sutong dalam 2 sudu dah. Tak boleh lupa ni. Cicak berkotong ataupun sok itu cicak hijau dah. Lepas tu masuk ais sikit masuk. Lepas tu jangan lupa daun 5. Tak boleh lupa dah buh masuk. Dalam 2, 3, 4, 5 gelar kat tu lah. Lepas tu kita goreng dulu. Goreng habis kata kakak kita buh tu masak dulu dah. Ni tara ni boleh dah ni. Lepas tu kita serah kecak dulu tengok rasa lah mana dia. Kalau agak terasa sedap dengan kita nak lah okey. Kita cedek telur dah. Telur ni kita bakar dalam stay dah. Kita kucah telur dulu wis hecur dah. Agak tu telur hecur okey. Kita bakar buh masuk selalu dah. Lepas buh telur dah okey kita goreng. Goreng wis siapa telur tu masak dah. Jangan tak masak masak dah. Jangan goreng siapa kering dah. Agak tu boleh dah kan kita buh daun pakcik masuk. Daun tumat dah. Kalau ada daun bawang molek daun bawang dah. Campur tik dah. Lepas tu kita goreng daun tumat tu masak dulu dah. Ni tara ni boleh dah ni. Lepas tu kita boleh nak kek buh pinggan dah. Kalau pian nak tengok menu baru-baru kita dah buat dah untuk buat makan sendiri dah. Jangan lupa lah tekan tiktam ataupun tekan follow dah. Menu kita dah buat dah mudah nak buat turut. Kita buat demo boleh buat turut tak dah. Ni sudah dah. Udah sama telur kita dah. Kalau pian nak buat boleh kita dah. Kalau tak faham mana boleh lah komen dalam video ni dah.